Menurut berita terbaharunya, pengeluaran besar-besaran kumpulan pertama KF-21 Boramae telah memasuki pemasangan terakhir, di mana DAPA mengumumkan permulaan fasa pengeluaran awal daripada KF-21 Boramae di kemudahan Korea Aerospace Industries atau KAI. Tetapi selain memenuhi keperluan domestiknya, Korea Selatan juga menawarkan KF-21 Boramae ke beberapa negara, termasuklah Malaysia. Sudah tentu dan saya yakin bahawa KF-21 Boramae akan menjadi penyelesaian terbaik untuk tentera udara Malaysia, kata seorang pengurus wilayah Korea Aerospace Industries untuk Asia, Pak Shangshin, dipetik oleh Defense Security Asia, di mana tawaran KF-21 Boramae ke Malaysia semakin logik, memandangkan armada jet pejuang TUDM seperti FA-18 dan SU-30, yang berkemungkinan akan bersara dari 2035 hingga 2040. Saya percaya KF-21 Boramae berkemungkinan boleh menggantikan FA-18 dan SU-30, kerana tarikh persaraan mereka hampir sama seperti ketika jet pejuang kami mula beroperasi, kata Presiden Korea Aerospace Industries Kang Gu-yang, di mana Korea Selatan turut mempamerkan jet pejuangnya di Malaysia, pada pameran Aeroangkasa dan Maritim Antarabangsa 2025 yang lalu, di Langkawi. Pada kesempatan itu, Presiden KAI, Kang Gu-yang mengakui menerima kunjungan seorang pegawai tinggi Malaysia, di mana ketika itu, Gu-yang menjelaskan kelebihan KF-21 Boramae daripada jet pejuang lainnya, di mana ia berkata kepada pegawai tinggi Malaysia bahawa menurutnya, berbanding dengan pesawat pejuang generasi 4.5 yang lain seperti Rafale dan Eurofighter, KF-21 boleh memberikan prestasi 150% pada kos 70 sehingga 80%.